Patut tak kita ada lagi banyak drama curang? Oh. Bukan kita orang cakap filter ni tu. Drama pukul-pukul. Drama pasal depres. Okay. Sebab tu sensitif kot. Kalau buli-buli? Ayuh, cerita macam mana pula ni? So maksudnya korang suka drama-drama macam tu ke? I don't know pula. Tahu tak watak utama dia Syukri Yahya? Alamak. Korang dah bosan ke? Perhaps mungkin lah kot. Sepatutnya kena ganti kalau kot. Mungkin kena bawakan lagi Nokiria. Korang rasa okey tak Nokiria? Perhaps. Mungkin penyanyi nombor 1 jadi pelakon Alif Syukri. Patut Kita cakap filter yang cakap. Filter yang cakap. patut tak next drama watak utama Alif Syukri berganding dengan Nur Kiria? Habis dengan siapa Datuk Sivida? I don't know. Patut tak kita kurangkan pasal lakon yang rampas-rampas suami orang tapi kita lebihkan pasal keluarga instead? Kenapa? Orang suka. Korang suka pasal rampas-rampas ni? Astagfirullahaladzim. Korang suka Penyondol-penyondol ni. Korang memang Melayu netizen ni Muka dia macam Riza Rashid tak? Tanya lagi sekali. Muka dia macam Riza Rashid tak? Riza Rashid. Cintaku takkan pudar. Riza Rashid claim tak? Muka dia sama macam muka Alimi. Patut tak Merkin jadi penyanyi? No. Saya sokong. Patut tak Merkin jadi penyanyi? Patut tak Merkin jadi penyanyi? Yang bukan Lino tu dia salah dengar Ha. Dia salah dengar dia kau. Dia ingatkan berkat. Suka.